sejahtera kawan-kawan, nama saya Mani Diri. Saya merupakan seorang pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini saya ingin menerangkan tentang ujian personality test. Jom kita tengok. Pertama, kita akan melihat pada latar belakang ujian personality test. Ujian ini direka untuk mengenal pasti bagaimana ciri kepribadian individu mempengaruhi tahap tekanan mereka. Ujian ini berasaskan konsep kepribadian jenis A dan jenis B yang diperkenalkan oleh Dr. Meyer Friedman dan Dr. Ray Rosenman, dua pakar kardiologi yang menghubungkan kepribadian dengan risiko penyakit jantung pada tahun 1950-an. Kajian mereka menunjukkan bahawa individu dengan kepribadian jenis A lebih cenderung mengalami tekanan tinggi dan masalah kesihatan berkaitan, manakala individu dengan kepribadian jenis B biasanya lebih santai dan kurang terdedah kepada stres. Walaupun ujian spesifik yang dikenali sebagai ujian personality test Friedman mungkin tidak didokumentasikan secara langsung sebagai alat formal, konsep kepribadian jenis A dan B yang diasaskan oleh Friedman dan Rosenman menjadi asas untuk banyak kajian dan alat pengukuran psikologi berkaitan stres. Kedua, kita akan lihat pada tujuan ujian personality test. Ujian ini adalah untuk memahami hubungan antara ciri-ciri kepribadian individu dan tahap stres yang dialami. Ujian ini membantu mengenal pasti sama ada seseorang lebih cenderung kepada kepribadian jenis A yang berkait rapat dengan stres tinggi atau kepribadian jenis B yang lebih santai dan kurang stres. Ujian personality test mempunyai 5 tujuan. Yang pertama, mengenal pasti ciri kepribadian. Yang kedua, menilai hubungan antara kepribadian dan stres. Yang ketiga, mempredikasi risiko kesihatan. Keempat, meningkatkan kesedaran diri. Terakhir adalah memberi panduan untuk strategi pengurusan stres. Seterusnya, kita akan lihat dengan terperinci bagi setiap tujuan. Selain itu, kita akan tengok pada pentadbiran ujian. Yang pertama, pastikan peserta memahami bahawa ujian ini bertujuan untuk mengenal pasti ciri kepribadian mereka berkaitan dengan stres dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan mereka. Kedua, masa yang diberikan adalah sekitar 10 hingga 15 minit. Peserta diminta untuk menandakan tik pada kota yang sesuai di sebelah setiap penyertaan iaitu item yang berkaitan dengan mereka. Peserta perlu tahu keadaan yang mereka alami iaitu berlaku terlalu kerap, dialami selalu, jarang mengalami situasi yang diberikan dan tidak pernah mengalaminya. Kita juga akan lihat pada cara mengira skor bagi ujian personality test. Jumlahkan bilangan tik pada setiap lajur dan menulis bilangannya pada barisan ujung. Mendarabkan bilangan tersebut dengan bilangan nombor yang diberi pada setiap lajur. Tuliskan nombor yang telah digandakan dalam baris yang ujung sekali. Menambahkan nombor yang telah digandakan dan menulis pada skor keseluruhan.
selepas kita mengira skor, kita perlu membuat interpretasi skor. Jadual ini menunjukkan skor dan juga penerangan bagi setiap skor. Dalam interpretasi skor, kita boleh lihat terdapat dua jenis personality. Personality jenis A merupakan seseorang yang agresif, bertenaga, bercita-cita tinggi dan juga individu yang mudah terdedah kepada stres. Manakala personality jenis B merupakan seseorang yang penyabar, sederhana, kurang daya saing dan juga merupakan individu yang memberi stres kepada orang lain. Sebagai akhir kata ataupun kesimpulannya, ujian personality stress tersebut adalah lebih bersesuaian dijalankan kepada orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh ujian ini asalnya direka untuk mereka. Ujian ini direka untuk mengenal pasti ciri-ciri personality jenis A dan B yang berkaitan dengan tekanan. Namun, keberkesanannya bergantung pada konteks penggunaan, jenis individu dan bagaimana hasilnya ditafsirkan. Itu sahaja penerangan saya, kawan-kawan. Saya harap penerangan saya dapat membantu anda untuk memahami ujian personality stress. Sekian, terima kasih.